Pernahkah anda mendengar tentang misteri seram bas ekspres di Malaysia? Bayangkan seorang pemandu bas melalui kawasan berbukit, loceng bas berbunyi sendiri tetapi tiada siapa yang turun dan bau harum misteri memenuhi udara. Atau lebih menakutkan, bertemu makhluk penanggal terbang di tepi tingkap bas dengan kepala dan usus terburai. Inilah kisah-kisah mengerikan yang bakal membuatkan anda berfikir dua kali sebelum menaiki bas di waktu malam. Di sini admin menceritakan 5 kisah seram pemandu bas yang ramai tak sangka. Nombor 5. Misteri lelaki tanpa kepala. Pernah tak anda dengar kisah seram tentang selekoh berpuaka? Bayangkan anda sedang memandu di tengah malam, jalan sunyi, tiada lampu jalan. Tiba-tiba, sesuatu muncul di hadapan anda. Inilah pengalaman yang diceritakan oleh Muhammad Ali, seorang bekas pemandu bas ekspres yang pernah melalui detik menyeramkan di kawasan Pantai Timur. Muhammad Ali memulakan ceritanya dengan tenang. Malam itu gelap, hanya lampu bas yang menerangi jalan. Aku tengah memandu dari Raub ke Sungai Koyan, Pahang, sampai di satu selekoh antara Felda Tersang dengan Sungai Koyan. Aku nampak sesuatu. Suaranya terhenti seolah-olah mengingati detik yang membuatkan bulu romanya meremang. Ada kelibat seseorang berjalan terhuyung hayang di tepi jalan. Aku fikir mungkin orang mabuk atau ada masalah. Tapi bila aku perhatikan betul-betul, kelibat tu tak ada kepala. Bajunya penuh dengan warna merah seperti darah. Saat itu aku tahu itu bukan manusia, tapi aku kena bertenang. Aku teruskan memandu sebab aku ingat pesan orang lama, jangan panik, jangan tengok lama-lama. Difahamkan selekoh itu bukan sembarangan. Orang kampung memanggilnya selekoh guru. Ia berasal dari sebuah kemalangan tragis pada tahun 1980-an. Menurut cerita penduduk setempat, seorang guru lelaki maut di selekoh tersebut. Kepalanya terputus dalam kemalangan ngeri itu. Selepas kejadian itu, ramai saksi mendakwa pernah melihat kelibat tanpa kepala yang menakutkan. Kalau ikut cerita kawan-kawan pemandu lain, sambung Muhammad Ali, ramai juga yang terbabas sebab kelibat ni. Ada yang cedera parah, ada juga yang hampir hilang nyawa. Sebab ramai orang yang lalu situ jumpa tau kelibat tu. Kelibat seorang lelaki berjalan tanpa kepala. Aku pun syukur malam tu aku tak hilang kawalan. Katanya kelibat itu seperti mahu menguji keberanian mereka yang melintasi jalan tersebut pada waktu malam. Muhammad Ali menambah, aku pernah tanya seorang rakan pemandu lain, kau pernah nampak benda tu? Dia jawab, pernah, tapi aku buat tak tahu je. Kalau kita takut, lagi dia suka menyakat. Kisah itu membuat pendengar lebih memahami ketakutan dan cabaran pemandu bas yang melalui kawasan berhantu itu. Itulah antara pengalaman yang tidak dapat dia lupakan sehingga kini. Nombor 4. Penumpang penuh. Menurut saluran YouTube Ashraf, pada tahun 2016, seorang pemandu bas ekspres bernama Nizam mengalami pengalaman seram ketika ditugaskan ke Pahang. Pada jam 7.45 malam, Nizam tiba di platform bas. Ketika itu, suasana lengang. Pada 8.05 malam, selepas selesai mengambil penumpang, dia mula bergerak keluar dari terminal. Namun, ketika melihat cermin sisi bas, dia perasan sesuatu yang aneh, sebuah rumah usang di dalam hutan tebal. Sejak bila ada rumah kat situ? Nizam tertanya-tanya, tapi dia cuba berfikiran positif dan meneruskan perjalanan. Semasa memandu, fikiran Nizam terusik lagi dengan rumah itu. Kawasan sekelilingnya penuh dengan hutan belukar, tiada tanda-tanda penempatan manusia. Beberapa jam kemudian, dia tiba di laluan yang sempit dan sunyi. Untuk menghilangkan rasa bosan, dia cuba membuka radio. Tiba-tiba, bas terlanggar lubang. Waktu di tengah capai-capai tu guys, tiba-tiba gerung macam tu. Dia macam astaghfirullahalazim. Dia segera menoleh ke belakang untuk memastikan penumpang selamat. Tapi apa yang dilihat membuatkan darahnya berderau. Penumpang kelihatan penuh. Padahal semasa di platform hanya ada beberapa orang sahaja. Mana datang ramai-ramai ni? Bisik Nizam dalam hati. Tiba-tiba radio hidup dengan sendirinya. Walaupun dia belum sempat menekan apa-apa, 20 minit kemudian hujan turun dengan lebat. Dalam kesejukan, Nizam memperlahankan penghawa dingin. Saat dia menyentuh tengkuknya, dia terasa ada tangan panas menyentuh belakang lehernya. Cepat-cepat dia menoleh, tapi tiada sesiapa. Setelah memandu 2 km lagi, dia singgah di sebuah stesen minyak dan memberi masa 15 minit untuk penumpang turun. Sesiapa nak ke tandas, silakan turun ya, katanya. Dia sendiri turun untuk ke tandas. Namun selepas selesai, dia naik semula ke bas dan mendapati bas kosong. Tiada sesiapa di dalam.
Apa ni? Takkan semua hilang? Nizam mula resah. Dia cuba mengira semula. Aku ingat tadi ada 13 tiket. Betul ke salah ni? Ketika itu, telefon bimbitnya bergetar dengan banyak panggilan tak dijawab. Rupanya yang menelefon ialah supervisornya memberitahu, Nizam, penumpang masih tunggu di platform. Bas kau tak sampai pun lagi ke Pahang, kata supervisornya dengan nada marah. Nizam terkedu. Dia yakin sudah memandu hampir sejam. Time tu si Nizam dah terdiam. Dia tak tahu nak jawab apa guys waktu tu. And then dia kata dengan Cik Syauqi, "Okey Cik Syauqi, tak apa saya patah balik. Sekejap. Tanpa berfikir panjang, dia menutup pintu bas dan berpatah balik ke platform. Perjalanan mengambil masa 1 jam 30 minit. Namun setibanya di sana, penumpang sudah tiada dan dia dimarahi oleh supervisornya. Sehingga kini, pengalaman Nizam kekal misteri apakah yang sebenarnya terjadi malam itu. Adakah dia memandu dalam dunia lain?